Okey, salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ajaka J1. Pada kali ini saya akan unboxing PC jenama Dynamo. Ni, Dynamo. Harga saya beli di platform di media sosial ni, harga dia 138 je. Depan. Lepas tu dia ada DC Starfall. Kat sini. DC Starfall. Lepas tu bearing 6.1. Bearing sini. 6.1 bearing. 6.1. Kemudian gear ratio dia 7.0.1 gear ratio dia. Okey, kita cuba buka dia punya spoon dia. Tak sikit lah. Sedara kan. Susah ni. Kalau siapa ada kuku panjang senang ni. Ni. Oh, dalam dia macam ni. Simple je dalam dia. Ni. Macam ni. Dalam dia. Okey, spoon dia pun cetek. Kecil. Ni sesuai untuk ikan haruan lah. Tahu mana rasa tak sesuai ni. Okay, boleh saya akan cubalah. Pasal dalam iklan tu dia ada bunyi zing. Kalau tak ada bunyi zing, mana saya akan bunyi. Saya akan return balik lah. Cuba tengok ni. Saya akan test di lapangan. Okey. Terima kasih kerana singgah ke channel Ajaka J1. Nak cuba ni. Mesin ni. Di lapangan. Okey. DC Starfall pula. Nak dah ada bunyi zing tak? Tapi tak tahulah ni pasal pakai soft floor Soft floor lembut ni. Cuba tengok. Ni tak kuat lah. Iklan. Sekali lagi. Saya akan cuba apa ni? Gewang yang berat sikit. Okey. Saya akan cuba gewang yang berat sikit. Nak dengar dia punya bunyi zing tu macam mana. Oh, makna sama je bunyi. Lah ni nak test uji je. Mana bunyi? Okey, saya dah cuba tadi casting pakai orang panggil mesin ni zing DC Starfall ni. Okey, untuk long cast memang terbaik. Tapi tali kalau boleh, tali benang ni guna diameter halus. Macam saya ni guna tali diameter 0.18 mm. Dia nama Boytech yang buatan Thailand tu.
Dia minta dah halus. Lepas tu boleh pergi jauh lah. Lepas tu dalam spoon ni pun boleh isi banyak. Daripada prestasi dia, saya syorkan untuk beginner tu, beginner ke pro boleh guna. Pasal dapat paling jauh dan payah jadi mi rebus, mi Maggi, mi Bandung, mi kolok. Bagi saya terbaik lah. Terbaik. Bunyi pun seperti dalam iklan lah. Okey. Itu saja saya punya rewind untuk DC Star Mall.